Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan topik 6 iaitu masalah penguasaan literasi dengan aktiviti kenal pasti dan cadang intervensi literasi menulis. Kami akan membincangkan kes 2 iaitu Siti boleh membaca tetapi tidak memahami isi. Di rumah, ibu bapa tidak pernah membimbing pembelajaran. Jadi pengenalan untuk aktiviti ini adalah literasi bukan sahaja sekadar membaca tetapi memahami isi teks. Sesetengah murid boleh membaca perkataan dengan betul seperti Siti tetapi tidak faham maksudnya. Jadi objektif kami melakukan aktiviti ini adalah untuk mengenal pasti faktor halangan literasi membaca, menganalisis punca literasi membaca dan juga mencadangkan intervensi praktikal untuk meningkatkan literasi. Seterusnya, saya akan mengenal pasti jenis halangan yang terdapat pada kes tersebut, iaitu Siti. Siti merupakan murid yang di mana kemahiran membacanya hanyalah pada tahap mekanis sahaja, iaitu sekadar menyebut perkataan tanpa memahami maksudnya itu. Dan seterusnya, Siti ini kurang dalam kemahiran memahami isi, kefahaman literat ataupun inference. Sama ada pada tahap kefahaman literal dan juga inference. Dan Siti juga kurang minat atau mempunyai motivasi dalam membaca. Seterusnya dari aspek guru, iaitu guru kurangnya memberi penekanan terhadap kemahiran kefahaman membaca. Dan strategi PDP juga lebih tertumpu kepada membaca secara kuat berbanding untuk memahami. Hal ini boleh menyebabkan mereka sukar untuk menjawab soalan atau membuat kesimpulan daripada bahan bacaan tersebut. Dan akhir sekali, kurangnya penggunaan teknik penyoalan aras tinggi yang akhirnya menjejaskan perkembangan kemahiran literasi mereka. Dan yang terakhir, dari aspek ibu bapa tidak memberikan sokongan atau bimbingan pembelajaran di rumah. Dan ibu bapa ini kurang untuk memberi kesedaran tentang pentingnya membaca kepada anak-anak. Dan akhir sekali, ibu bapa tidak melengkapkan bahan bacaan yang banyak di rumah yang boleh menyebabkan anak-anak mereka itu kurangnya minat untuk membaca buku. Seterusnya, kita beralih kepada punca bagi masalah ini. Bagi analisis punca masalah dalam kes ini, Siti iaitu murid tahun 3 didapati boleh membaca tetapi tidak memahami isi bacaan. Masalah ini berlaku kerana gabungan faktor murid, guru dan juga ibu bapa. Yang pertama, dari aspek murid, Siti tidak didedahkan dengan strategi kefahaman seperti mengenal idea utama, membuat inference dan merumus isi. Hal ini menyebabkan dia hanya membaca secara mekanikal tanpa benar-benar memahami kandungan teks. Seterusnya, dari aspek guru, pengajaran lebih menekankan kelancaran membaca berbanding kefahaman. Keadaan ini menyebabkan murid tidak dilatih untuk berfikir secara kritis dan mendalam terhadap apa yang mereka baca. Dan yang terakhir iaitu faktor ibu bapa. Faktor ibu bapa juga memainkan peranan apabila di rumah Siti tidak mendapat bimbingan atau sokongan pembelajaran. Tanpa pengukuhan di rumah, kemahiran kefahaman yang dipelajari di sekolah tidak dapat diperkembangkan dengan baik. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang cadangan intervensi bagi kes ini, iaitu yang pertama, strategi membaca berfokuskan kefahaman, iaitu guru boleh menggunakan teknik soal jawab selepas aktiviti membaca dilakukan dengan melakukan teknik berteminda seperti siapa, apa dan juga di mana. Seterusnya, cadangan yang kedua iaitu bimbingan membaca secara berperingkat, di mana guru membimbing secara individu ataupun berkumpulan. Guru bolehlah menggunakan bahan bacaan yang mudah kepada sederhana diikuti dengan bahan bacaan yang mencabar. Cadangan ini berfokuskan kepada pemahaman ayat, seterusnya kepada perenggan. Cadangan yang ketiga iaitu penglibatan ibu bapa secara mudah, iaitu secara minimum dan konsisten, di mana ibu bapa perlu menjalankan aktiviti membaca di rumah
selama 10 hingga 15 minit sahaja pada setiap hari. Hal ini dapat menggalakkan minat anak untuk membaca. Seterusnya, ibu bapa juga boleh bertanya soalan tentang cerita supaya murid dapat memupuk minat mereka. Baiklah, sebagai penutupnya, dengan kerjasama semua pihak, Siti dapat memahami teks dengan lebih baik, meningkatkan keyakinan dalam membaca serta menguasai kemahiran literasi secara berperingkat. Sokongan yang berterusan daripada guru, ibu bapa dan juga rakan sebaya dapat membantu Siti untuk membina minat membaca yang konsisten sekaligus menyokong perkembangan literasi yang lebih kukuh dan berkesan dalam jangka masa yang panjang.